Tukang buka juga. Tukang buka durian. Ini belum buka Ni tak makan durian. Budak satu ni dia tak makan durian. Ini dia tak belah. Bukan ke dia dah belah tadi? Sasha lagi, Syah? Banyak lagi ni. Wah, Sasha dengan Mami je. Kenapa kenyang? Cepat kenyang. Ni lagi ada ni. Makannya tadi. Sasha. Mau beli seorangan. Sakit tak? Tangan kita kan sebal. Guys, durian guys. Ini guys. Kau bagi aku tu. Oh my god. Lovely dengan Nyaman. Manis. Satu durian dah, Syah. Gila betul. Dah, Syah. Yang buka lagi. Terus saya habis. what the hell. Sasa udah. Ni durian guys. Nak makan ke tak? Wah, sedap ni, manis. Mana? Tak nampak. Nampak. Ni manis ni guys. Mana sikit? Laporan dalam negara, polis membongkar taktik dua beradik menjadikan rumah pusaka peninggalan ibu bapa mereka yang dulu besar oleh terdahulu sebagai stor bunga ganja. Dalam sebuah tahun lalu, dua siswa lelaki Memang. berusia 39 Jap. dan 50 tahun Oh, tak nak makan dia. ganja Hah? senilai 1,26 Kenyang. juta ringgit. Bagus luar tu. Serbuan pertama polis di rumah yang dijadikan lokasi konsep bekalan ganja yang diberikan kepada sindiket dagang antarabangsa. Oh, ini makan durian. Dia ditahan di hadapan seluruh Oh. di lokasi sama. Kita ambil ya. Tapi nanti dia mati. Makan durian guys. Dia tadi ni pun makan durian. Awak. Mungkin Mami makan durian. Durian. Dadah dipercayai diselundup masuk melalui laluan laut sebelum dihantar ke pasaran antarabangsa. Ia dipercayai untuk diproses menjadi cecair untuk digunakan dalam rokok elektronik atau vape. Polis turut menyita 4 kenderaan dan wang tunai. Okey dah, cepat. Mana kau? Lelaki berusia 50 tahun mempunyai 13 rekod kesalahan dagang. Kalau yang dah sampai 2 tutup Jenayah lampau. Mereka diriman 7 hari 3 udah. Satu